Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abadah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan karuniaan daripada Allah, dapat kita bersama-sama pada malam ini bagi meneruskan pengajian kita menerusi kitab Khulasah At-Tauhid, di mana pada malam ini para penonton, ibu-ibu, ayahanda yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung lagi pada halaman muka surat yang ke-20. Pada halaman muka surat yang ke-20, pada baris yang paling tengah. Pada baris yang paling tengah. Baris yang ke-12 dibilangkan daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid daraini amin. Dan ada pun fitnah yang terlebih besar. Fitnah yang terlebih besar pada akhirat, pada negeri akhirat. Kerana kita ada dua je, ada dunia, ada akhirat. Maka iaitu fitnah yang terlebih besar pada negeri akhirat tu, iaitulah bahawasanya Allah Ta'ala menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Ini pembincangan kita berkait dengan permasalahan berkaitan dengan kesinambungan kita pembahasan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, yang mana wajib kita i'tiqad bahawa Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak sama dengan makhluknya. Allah Ta'ala tidak sama dengan perkara yang baru. Yang mana di dalam akidah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis ini, seandainya kita tidak mantap, tidak kukuh keyakinan kita, maka ianya menyebabkan kita itu dalam keadaan yang sangat bahaya. Antaranya berlaku fitnah ketika mana belum daripada kiamat.
setelah mana keluarnya Dajjal, yang mana Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Maka di sini, seandainya seseorang itu rapuh keimanannya, keyakinannya, tidak memahami tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah tidak sama dengan makhluk, Allah tidak sama dengan segala perkara yang baru, dengan bahawa dari sudut zatnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berjirim. Maka setelah mana seseorang itu tidak kukuh keyakinan terhadap perkara ini, menyebabkan tak kala Dajjal mengaku Tuhan, maka seseorang itu boleh terikut-ikut terpengaruh dengan dakwaan Dajjal tersebut. Sedangkan Dajjal itu berjirim, berjisim, bertubuh badan. Allah Subhanahu wa taala mukhalafah, tidak sama dengan makhluknya, tidak sama dengan perkara yang baru. Demikian juga fitnah ketika mana hampir kepada kematian, yang syaitan berupa dalam rupa-rupa manusia, dalam rupa-rupa tertentu, untuk mempengaruhi seseorang itu dengan berakidah, dengan akidah-akidah yang salah. Dan yang seterusnya pada malam ini, kesinambungan kita pada fitnah yang ketiga, iaitulah pada negeri akhirat. Yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala, ada pun fitnah yang terlebih besar pada negeri akhirat itu, maka iaitu bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat. Tak kala kita pada hari akhirat, tak kala kita dibangkitkan kembali daripada alam barzakh, daripada alam yang menjadi perantaraan di antara alam dunia dengan alam akhirat. Setelah dibangkitkan kita, ketika itu kita akan berada pada satu alam yang dinamakan alam akhirat, yang destinasinya adalah di padang mahsyar, di mahsyar, tempat berhimpun. Maka di sini, daripada segala umat, daripada segala hamba Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada umat Nabi Adam sehinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dihimpunkan di satu tempat yang dinamakan dengan mahsyar. Maka di sini adalah satu tempat yang huru-hara, yang tersangat. Kalau kata panah, panah yang paling panas, yang mengeluarkan peluh sehabis-habis peluh. Kalau kata nisbah dahaga, sehabis-habis dahaga. Ketika mana situasi yang berada ketika di padang mahsyar. Maka di sini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dan pertanyaan yang paling awal sekali akan ditanya, iaitu berkaitan dengan sembahyang, berkaitan dengan solat. Awwalu ma Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal perkara yang dihisap. Perkara yang dihisap yang pertama sekali adalah sembahyang di padang mahsyar. Kerana itu dinamakan hari akhirat, hari kiamat, hari akhirat dengan hari hasyar. Hari kita dihimpunkan. Antara nama lain hari kiamat, hari akhirat itu ialah hari kiamat. Yang mana hari kiamat itu hari kita berdiri. Berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Namanya banyak. Nama hari kiamat ni banyak. Yaumul Ba'tsu, hari kita dibangkit. Yaumul Jam'u, hari kita dihimpun. Dan antaranya hari kiamat, hari kita berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin
Yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak. Tidak akan bergerak kaki hamba Allah Ta'ala itu. Tidak akan bergerak kaki dia pada hari kiamat. Hatta yus'ala. Sehingga akan dipertanggungjawabkan. Sehingga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala an umrihi. Tentang umurnya. Fima afna. Kemana dia habiskan? Umur yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita, di mana kita habiskan? Kita guna ke mana? Mulai kita lahir, sehinggalah Allah Ta'ala berikan kepada kita umur sehingga 60 tahun, 70 tahun. Ke mana kita habiskan? Adakah hanya semata-mata pimpin isteri kita ataupun anak kita ke mall-mall tanpa kita pimpin dia untuk ilmu dan sebagainya? Semua ditanya. Ini di hari kiamat. Umur kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap masa yang kita lakukan dengan umur yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu akan ditanya. Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya. Tentang ilmu dia. Adakah dia beramal? Bagaimanakah dia amal dengan ilmunya? Juga akan ditanya. Kerana itu, supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang yang ada ilmu yang tidak beramal, kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, setiap ilmu yang kita dapati, setiap ilmu yang kita belajar, setiap ilmu yang kita tahu, paling kurang diamalkan sekali dalam seumur hidup kita. Ini hak sunat. Hak wajib tak dapat tidak. Hak sunat. Hak sunat kita tahu berkaitan dengan kelebihan sembahyang duha. Maka kita sembahyang. Walau sekali dalam seumur hidup kita. Telah termasuk dalam golongan. Maknanya tidak termasuk dalam golongan orang yang berilmu. Tetapi tidak beramal. Kerana telah diamalkan. Kita tahu berkaitan dengan salat isyraq. Maka kita amal. Walau sekali dalam seumur hidup kita. Maka kita tidak termasuk dalam golongan mereka yang berilmu yang tidak beramal. Itu kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Akan ditanya. Wa an malihi min aina iktasabahu. Akan ditanya juga tentang harta. Harta kita. Daripada manakah sumbernya? Akan ditanya oleh Allah. Kalau kita lulus, wa fima anfaqahu. Dan apa harta yang kita dapati, akan ditanya juga ke mana kita belanja. Adakah kepada tempat-tempat yang maksiat dan sebagainya. Dan seterusnya akan ditanya wa an jismihi, tubuh kita. Jasad kita. Badan kita. Telinga kita. Mata kita. Hidung kita. Mulut kita, kaki kita, tangan kita. Fima abla. Di mana kita gunakan? Ke mana kita gunakan? Untuk apa kita gunanya? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dikatakan hari kiamat. Hari kita berdiri di pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ketika ini, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghimpunkan sekalian manusia pada hari kiamat itu, yang awal-awal sekali akan ditanya berkaitan dengan sembahyang. Seandainya sembahyang itu elok, kata Nabi SAW, maka yang lain akan jadi mudah. Seandainya sembahyang itu tidak elok, tak luluh, di solat tu tak luluh dah. Kalau di solat tak luluh dah, hak lain-lain akan jadi berat, na'udzubillah. Ini hadis Nabi SAW. Kerana itu solat perlu dititik beratkan berkaitan dengan syaratnya, rukunnya, baca kena betul. Bergerak mulut saja tak jadi. Bacaan tak jadi.
Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Tak sah. Assalamualaikum. Rukun qauli, rukun bacaan mesti baca satu-satu. Mesti kena huruf-huruf dia. Hukum tajwid dia. Mesti kena-kena. Betul. Baca tu pula biar dengar di telinga. Tak dengar di telinga, tak nama baca. Kalau tempat bising, macam mana tak dengar di telinga? Baca dengar di telinga ni. Hak nak kata syarat sah rukun qauli ni. Syarat rukun qauli mesti dengar di telinga kita dengan sekadar kalau tempat hak kita solat, kita baca dengan kadar tersebut di tempat yang sunyi, dengar di telinga kita. Kadar itulah kita guna di mana-mana. Kalau tempat tu bising. Bising dengan bunyi-bunyi kereta, bunyi kipas dan sebagainya. Adakah kita perlu berlawan? Menandingi dengan bunyi tersebut? Tak. Tapi hanya sekadar dengan bacaan itu, andainya ini adalah tempat yang sunyi, yang tidak kedengaran bunyi-bunyian itu, dengar ke tidak takdirnya di telinga kita? Dengar kadar tu. Kadar tu yang kita kena bawa di dalam sembahyang kita. Itu syarat. Itu rukun qauli. Maka Nabi SAW kata, kalau sembahyang kita itu elok, hak lain-lain dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni soal yang pertama. Hak mana ada qada? Qada. Kerana soal yang pertama, sembahyang. Kalau di sini kita cacat, maka payahlah urusan yang lain. Pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bandingnya beginilah. Bandingnya kita roblok. Ada roblok. Ada sekatan jalan raya. Apa yang dilihat? Pertama sekali. Oh, dia tengok pada rotek kita. Tengok di cermin. Oh, hidup lagi. Sila. Itu mudah. Kira mudah-mudah dah. Tapi kalau seseorang itu naik kenderaan, roteknya mati. Tamat dah tempoh dia. Siap. Kalau hak pertama-tama tu tak luluh, tanya lesen. Sebab apa tak pakai side bag? Mari daripada mana? Buka bonek. Siap. Satu ditanya. Apa punca? Di awal tu tak luluh dah. Maka demikianlah urusan dunia, tempat untuk kita fikir tentang akhirat. Dunia tempat untuk kita fikir tentang cerita akhirat. Hak akan datang kita akan lalui. Ni tempat mikirnya. Maka begitulah bandingnya. Ini hari kiamat. Hari akhirat. Maka setelah ditanya. Maka di antara perkara yang akan diuji, selain daripada solat dan sebagainya, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, barang siapa ada ia barang siapa menyembah akan sesuatu, yakni di atas dunia, siapa kata Allah Taala hak sembah selain daripada aku, maka hendaklah mengikut ia barang siapa akan sesuatu hak dia sembah tadi. Siapa hak sembah selain daripada aku, daripada Allah, mu ikut dia. Mu ikut hak mu sembah tu. Ni dalam urusan ketika mana nak berlarak ke neraka masing-masing. Nak menuju ke neraka. Maka Allah Ta'ala berfirman, siapa hak sembah selain daripada Allah, ikutlah benda tu. Sesuatu tersebut. Ikut dia. Lalu,
maka kata Allah Ta'ala, maka hendaklah mengikut ia barang siapa akan dia akan sesuatu tersebut. Kena turut dia. Masuk ke neraka. Bersama-sama dengan hak kamu sembah tu. Kerana kamu sembah bukan Allah. Kamu sembah dia. Ngadi dia mengikut dia. Masuk dalam neraka. Ini kata Allah. Maka mengikut oleh orang yang menyembah matahari. Hak mana sembah matahari ni? Daripada golongan-golongan mereka hak tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ikut matahari. Siapa hak sembah matahari sewaktu berada di atas dunia, maka dia akan ikut matahari. Ini di zaman nabi-nabi yang terdahulu ada yang sembah matahari. Ada yang sembah bulan. Ada yang sembah lembu. Di zaman nabi-nabi yang terdahulu. Maka mereka ni hak sembah matahari, ikut matahari. Bukan Allah Ta'ala azab matahari. Bukan Allah Ta'ala nak azab matahari itu, bukan. Tetapi matahari ni bersekali bersama-sama mereka hak sembah matahari, nak menceritakan, nak menunjukkan bahawa ni hak mu sembah ni, dengan hak ni pun sekali ke neraka. Bukan nak mengazab. Matahari itu bukan nak mengazab. Allah Ta'ala nak azab matahari, dah. Bukan. Jadi siapa hak sembah matahari akan ikut matahari. Dan yang menyembah bulan, dan yang menyembah bulan, yakni hak sembah di atas dunia ni bulan, daripada umat-umat yang terdahulu lah hak sembah bulan ni, dia akan ikut bulan masuk ke neraka. Dia akan duduk dengan bulan tadi tu, masuk dalam neraka. Dan yang menyembah berhala pula. Siapa-siapa hak sembah berhala pula, dia akan ikut siapa? Akan berhala. Dia akan ikut berhala tadi. Patung hak dia buat tu. Masuk sekali-sekali dengan dia. Dengan berhala tadi. Jadi kesemua tadi pergi kepada neraka. Segala hak disembah tadi oleh manusia tadi tu, daripada matahari, daripada bulannya, berhalanya, semuanya menuju ke neraka. Dan orang-orang hak sembah dia tu turut belakang. Turut belakang. Dah di atas dunia sembah hak ni, dengan hak ni sekali, masuk ke dalam neraka. Bukan Tuhan hak tu. Bukan Tuhan. Jadi kalau hak sembah lembu, maka dia akan ikut lembu. Di zaman hak Musa Samiri tu. Tu sembah lembu. Jadi hak sembah lembu, ikut lembu. Bukan nak azab lembu. Bukan sesekali nak azab lembu, tetapi nak menceritakan bahawa apa hak kamu sembah di atas dunia ni, hak ni bukan Tuhan. Dengan hak ni sekali ke neraka. Begitu. Demikianlah dikiaskan dengan segala sesembahan mereka hak sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tu kata pengarang rahimahullah taala, ini ada riwayat hadis. Tetapi dirupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa. Hak sembah Nabi Isa. Bagaimana pula? Adakah Nabi Isa pula? Adakah Nabi Isa itu sendiri? Bagaimana persoalan? Dah hak berhala tu tak apalah. Hak sembah matahari, dia akan ikut matahari. Hak sembah patung, dia akan ikut patung. Hak sembah Nabi Musa. Lalu tu, tetapi dirupakan bagi orang yang menyembah Nabi Isa. Dirupakan. Allah Ta'ala jadikan orang yang sembah Nabi Isa ni, dijadikan oleh Allah Ta'ala akan syaitan. Allah Ta'ala akan jadikan akan syaitan Isa. Yakni Allah Ta'ala akan menjadikan syaitan yang menyerupai
rupa dia tu seperti Nabi Isa. Bukan Nabi Isa betul. Bukan Nabi Isa. Bukan Nabi Isa. Cuma dirupakan. Dirupakan syaitan tu, Allah Ta'ala rupakan dia ni. Muka dia tu seperti muka Nabi Isa. Dah atas dunia dia sembah Nabi Isa. Tapi bukan Nabi Isa hak sebagaimana matahari bulan tadi, bukan. Ini syaitan. Tetapi dirupakan. Itu maksud dia. Dirupakan oleh Allah Ta'ala. Syaitan tadi dirupakan oleh Allah Ta'ala. Muka seperti Nabi Isa. Maka masuk ke neraka. Ikut ke belakang tadi. Dan dirupakan bagi orang yang menyembah Uzair. Siapa hak sembah Uzair pula? Siapa hak sembah Uzair? Puak-puak Yahudi. Hak sembah Nabi Isa tadi, puak-puak Nasara. Hak kata Isa ialah Tuhan. Hak kita sebut hari tu, ada beberapa golongan pula berpecah Nasrani ni. Hak kata anak Tuhan, Nabi Isa. Hak kata Tuhan. Tak kira lah. Hak ni duduk belakang syaitan, hak dirupakan seperti Nabi Isa. Demikian mereka hak sembah Uzair. Uzair ni wali. Wali Allah Ta'ala. Siapa hak sembah Uzair, iaitu golongan puak-puak Yahudi, maka mereka akan ikut syaitan Uzair. Ni syaitan yang diserupakan, yang berupa. Allah Ta'ala jadikan syaitan ni muka dia tu serupa dengan Uzair. Muka dia sama dengan Uzair. Maka ikutlah mereka tadi. Maka mengikutlah oleh mereka itu yang menyembah Nabi Isa, yang menyembah Uzair tadi, akan kedua syaitan. Syaitan itu, syaitan yang diserupakan muka dia seperti Nabi Isa dan juga Uzair, pergi kepada neraka. Mereka ikut di belakangnya. Masuk menuju ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekal selama-lama. Tak keluar-keluar dah. Itu daripada kelompok-kelompok yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni nak habis-habis ni selesai dah. Kih-kih selesai dah. Di padang mahsyar, di hari kiamat. Lalu tu, dah semua hak berhala masuk ke neraka. Hak sembah Uzair masuk neraka. Hak sembah Nabi Isa masuk neraka. Hak sembah bulan, matahari, hak sembah itu ini masuk ke neraka. Dan tinggal lagi umat ini. Dan tinggal lagi umat ini. Umat yang berjalan di atas jalanan yang benar ni. Umat hak sembah Allah. Umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni lah. Daripada kalangan umat-umat yang terdahulu sehinggalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka umat ni umat hak berada di atas jalanan yang betul. Hak sembah Allah, hak mengakui nabi masing-masing ni. Dan mengakui nabi sekaliannya, rasul sekaliannya. Hak ni maka dikatakan bagi mereka itu. Maka dikatakan bagi mereka itu. Kata bagaimana? Dikatakan bagi mereka. Ada suara yang kata kepada mereka. Apakah yang kamu nanti? Muduk tunggu apa tu? Apa yang kamu tunggu lagi? Ma tanzurun. Kamu tunggu apa lagi? Orang lain semua ikut masing-masing ke neraka. Hak ni ikut bulan, hak tu ikut matahari, hak tu ikut berhala dan masing-masing. Apa kamu duduk nanti lagi? Tunggu-tunggu apa lagi? Dan sesungguhnya telah berjalan segala manusia. Orang lain dah pergi dah. Semua ikut masing-masing hak mereka sembah tadi. Di atas dunia tu. Maka berkata mereka itu umat ini. Umat hak berjaya. Umat yang berada di atas jalanan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ni.
Mana tadi? Tak jumpa dah tempat baca. Ni dia. Dan sebenarnya sesungguhnya telah berjalan segala manusia. Semuanya sudah pergi dah. Ikut masing-masing. Hak dia sembah di atas dunia. Maka berkata mereka itu umat ini. Umat yang beriman kepada Allah tadi. Bahawasanya ada bagi kami ni Tuhan yang kami sembah akan dia akan Tuhan. Katanya umat hak beriman kepada Allah ni. Ada bagi kami ni Tuhan yang kami sembah akan dia akan Tuhan pada dunia. Kami ada Tuhan kami. Hak tadi itu bukan Tuhan kami. Hak beriman kepada Allah. Itu bukan Tuhan kami. Dan tiada kami pernah lihat akan dia akan Tuhan. Tapi kami tak pernah lagi tengok Tuhan kami dengan mata kepala kami. Tapi kami beriman bahawa Allah itu Tuhan kami. Bukan hak tu, matahari itu bukan Tuhan kami. Bulan tu bukan Tuhan kami. Lembu tu bukan Tuhan kami. Tu makhluk. Tu makhluk. Maka dikatakan orang bagi mereka itu. Ada satu suara yang beritahu kepada mereka tadi pula. Adakah kamu kenal akan dia, akan Tuhan kamu tu? Hal ta'rifuna rabbakum iza ra'aitumuhu? Adakah kamu kenal dia? Mu kenal ke? Dah kamu tak pernah tengok lagi? Kenal ke dia? Kalau kamu tengok dia tu, kamu kenal ke? Maka berkata mereka itu umat ini umat beriman kepada Allah tu. Bahkan na'am, ya kami kenal. Sungguh kami kenal. Berani kata ketika tu, ya kami kenal. Kerana kita beriman kepada Allah. Kami kenal. Walaupun kami tak pernah lihat, kami kenal. Ini kenal hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni lah. Ini kenal Allah. Kenal sifat Allah. Allah tu ada. Allah tu sedia kala. Allah Ta'ala tu tak sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tu esa. Allah Ta'ala tu maha kuasa. Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat iradat dan yang lain-lain. Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Yang amat banyak. Kenal kami, kenal kami, kenal. Kami beriman kepada Allah. Tu bukan Tuhan kami. Hak tadi tu bukan. Maka dikatakan tadi, betapa kamu kenal? Maka berkata mereka itu umat ini, ya kami kenal. Lalu tu maka dikatakan bagi mereka itu pula. Ada suara lagi tanya dia. Tanya kepada orang yang beriman tadi. Betapa kamu kenal akan dia, akan Tuhan kamu? Kamu kenal bagaimana dia? Padahal tiada kamu lihat akan dia, akan Tuhan kamu. Padahal kamu tak tengok dia. Kamu kenal bagaimana? Maka kata mereka itu umat yang beriman kepada Allah tadi. Tuhan kami ni tiada sebanding. Tu sebanding tu. Sebanding. Sebanding tu lorak bahasa petani lah. Tak sebanding. Gitulah lebih kurang kali. Kita ni sebanding. Kata mereka hak beriman kepada Allah tu, Tuhan kami tu tidak sebanding dengan sesuatu. Innahu la syabiha lahu. Tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan dia. Tak ada. Itulah Tuhan kami. Maka dinyatakan, setelah mana kita jawab begitu, orang yang beriman jawab begitu, maka dinyatakan, diperzahirkan. Bagi mereka itu umat ini. Umat yang beriman kepada Allah. Dinyatakan, diperzahirkan. Satu malaikat. Allah Ta'ala zahirkan pula satu malaikat. Ni nak cuba. Soalan-soalan ujian. Betulkah kita kenal Allah Ta'ala? Ini ujian. Ujian daripada Allah. Kenalkah tidak Allah Ta'ala? Lalu tu diperzahirkan. Dinampakkan. Oleh Allah Ta'ala ada satu malaikat.
Yang mana Allah Ta'ala zahirkan ada satu malaikat ni, dia berada pada pihak kiri arash. Ini kalau kata Tuhan Taharah ni, parak lah ni. Allah Ta'ala perzahirkan pada pihak kiri arash. Besarnya malaikat ni jikalau dijadikan air laut itu pada lubang kuku ibu tangannya, tangan malaikat tadi, nescaya tiada limpah ia air laut. Besarnya malaikat ni Allah Ta'ala jadikan ni. Kalaulah diletakkan air dilekuk-lekuk, kalau kita manusia ni, dilekuk-lekuk kuku ni, air laut diletakkan, dilekuk-lekuk kuku hak malaikat ni hak dijadikan oleh Allah Ta'ala ni, tak limpah air tadi. Nak cerita besar. Nak cerita besarnya malaikat ni hak berada di kiri arash tersebut. Maka berkata oleh malaikat itu, maka berkata oleh malaikat hak berada di kiri arash ni kepada umat inilah, pada hak beriman kepada Allah, aku Tuhan kamu. Ni teh ni, uji-uji. Aku Tuhan kamu. Nak tahu kita beriman ke tidak kepada Allah Ta'ala. Kenal ke tidak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana Rabbakum. Aku Tuhan kamu. Maka berkata umat ini, hak beriman kepada Allah, hak sebenar-benar beriman kepada Allah ni, apa dia kata? Na'udzubillahi minka. La nusyriku bihi syai'a. Na'udzubillah. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada engkau. Kamu bukan Tuhan kami. Kamu bukan Tuhan kami. Tiada kami sekutukan dengan Tuhan kami akan sesuatu. Tak. Ni bukan Tuhan kami ni. Kami tak sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Ni bukan Tuhan kami. Ni bukan Tuhan kami. Lalu tu, ada di kalangan hak beriman tadi, hak jenis taklid daripada mulut-mulut guru. Allah ada, ya Allah ada. Sebab apa? Guru kami hak beritahu, kami duk belajar-belajar begitu belaka, kata ibu ayah kami kata Allah ada. Allah tak sama dengan makhluk. Ni hak turuk-turuk ni. Hak bukan ada dalil tersendiri. Maka hampir-hampirlah. Maknanya dekat-dekat dah. Orang hak taklid tu bahawa berpaling i'tiqadnya. Dekat-dekat. Sipi-sipi. Nak turut dah. Orang lain tak turut. Orang lain kata bukan Tuhan ni. Orang lain tak turut. Dia hampir dah. Tapi terselamatlah. Terselamat. Tu hampir-hampirlah orang yang taklid itu bahawa berpaling i'tiqadnya. Maka nyata pula. Tu uji kali yang pertama berjaya. Berjaya orang yang beriman tadi, berjaya kena Allah Ta'ala. Maka nyata pula bagi mereka itu orang yang beriman tadi, diperzahirkan pula oleh Allah Ta'ala satu malaikat yang lain pula. Ada pula satu malaikat yang lain. Dengan suruhan Allah Ta'ala lah. Allah lah yang perintahnya. Jadi malaikat ni Allah Ta'ala perzahirkan, Allah Ta'ala jadikan pula pada pihak kanan arash. Berada di pihak kanan arash. Yang mana malaikat hak kedua ni, hak berada di kanan arash ni, jikalau dijadikan air laut yang 14 tu. Kalau dijadikan air laut yang 14 itu pada lubang kuku ibu tangannya, tangan malaikat tadi, kalau diletakkan air laut di lubang lekuk-lekuk kuku ni, ibu jari malaikat tadi, Allah Ta'ala perzahirkan, nescaya tiada limpah ia. Besarnya malaikat ni. Tak limpah air. Besarnya malaikat tadi. Nak cerita besar tu lah. Maka berkata ia malaikat hak ni pula. Hak Allah Ta'ala jadikan ni. Maka berkata ia bagi mereka itu orang yang beriman tadi, akulah Tuhan kamu. Akulah Tuhan kamu. Apa jawabnya?
Maka berkata mereka itu orang yang beriman tadi, hak benar-benar mengenal Allah Ta'ala. Berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada engkau, daripada kamu. Ni bukan Tuhan ni. Bukan ni. Kami berlindung dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Ni ujian. Jadi habislah maknanya. Kalau seseorang itu bergoncang iman dia tak kala ni. Habis. Sebab tu kita kena kenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar kenal. Kenal Allah Ta'ala. Allah tak sama dengan makhluk. Hak ni hak rupa-rupa ni. Ni semua berjisim. Ni semua berjisim. Allah Ta'ala rupakan. Air laut yang 14 mana? Ada saya langkau ke tadi? Kat mana tu? Air laut yang ke-14 tu. Sekejap lagi dah. Kat mana tu? Air laut yang ke-14. Baris yang ke-6 daripada atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, baik. Okey, baik. Okey, faham. Baik. Yang ni kita kena tengok di kitab Arab. Dalam kitab Fathul Majid. Dalam kitab Fathul Majid disebutkan juga cerita ni. Baik. Terima kasih. Ya. Dia begini. Tadi hak satu malaikat hak berada di kiri arash. Jikalau dijadikan air laut itu. Air laut itu tu yakni air laut yang 7. Hak permulaan tadi, hak malaikat sebelah kiri. Kalau dijadi besarnya malaikat sebelah kiri ni, hak Allah Ta'ala jadikan. Besarnya dia kalau dijadikan air laut yang 7. Yakni air laut 7. Kita panggil apa? 7 lautan. 7 lautan yang dalam-dalam. Letak di atas ibu jari tangan malaikat ni, nescaya tak limpah. Nak cerita besarnya malaikat tersebut. Kemudian hak ni pula, malaikat hak sebelah kanan ni pula, besarnya malaikat ni lebih besar daripada yang kiri. Lebih besar hak daripada malaikat yang pertama tadi. Kalau dijadikan air laut yang 14, yakni air laut yang kalaulah air laut tu sebanyak 14 air laut. Hak tadi 7. Hak ni 14 air laut yang dalam-dalam. Itu maksud dia. Lebih besar lagi hak ni. Kalau diletakkan, dikumpulkan air laut 14 hak dalam-dalam, sebanyak 14 air laut, di atas kuku ibu tangan malaikat hak kali yang kedua ni, nescaya tiada limpah ia. Tak limpah. Besar lagi hak ni. Maka berkata ia malaikat tadi, bagi mereka itu, akulah Tuhan kamu. Aku Tuhan kamu. Maka berkata mereka tadi, berlindung kami dengan Allah Ta'ala daripada kamu. Kamu bukan Tuhan. Ni besar-besar begini, ni berjisim, ni besar-besar. Ni bukan Tuhan kami, bukan besar begini Tuhan kami. Sebab tu, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bukan besar tu. Tu besar berjisim. Dia panggil kasratul ajza. Banyak jisim-jisim. Besarnya rumah ni. Aluh, besarnya. Ni, alah kecilnya. Sebab apa besar kecil tu? Besar kerana banyak juzuk. Kecil kerana sikit juzuk. Itu besar kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bukan besar begitu. Maha suci Allah. Besar nisbah pangkat Allah. Agung nisbah pangkat Allah.
Bukan besar-besar jisim, besar jirim Maha Suci Allah. Ini malaikat ni besar ni. Ni bukan Tuhan kami. Ni berjisim, berjirim ni. Tu orang yang benar-benar kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Luluh ujian kali yang kedua, tuan-tuan. Luluh. Orang yang kenal Allah Ta'ala ni luluh. Luluh ujian tadi. Kemudian tajallilah setelah selesai daripada tu. Luluh. Kita lulus. Kemudian tajalli oleh Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan beri lihat akan Allah Ta'ala. Maka melihatlah oleh mereka itu akan Allah Ta'ala seperti barang yang mereka itu i'tiqadnya. Maka sujudlah mereka itu dan tinggallah hanya segala orang kafir. Kita orang yang beriman sujud pada Allah Ta'ala. Tinggallah segala orang yang kafir tadi. Dan adalah belakang mereka itu orang-orang kafir seperti papan yang satu tiap-tiap kali berkehendak sujud mereka itu orang kafir, gugur di atas belakang mereka itu. Apa makna gugur? Rebah bertelentang. Orang hak kafir tadi nak sujud juga. Tak boleh nak sujud. Sebab apa? Seolah-olah ada satu papan di belakang dia tu, seolah-olah menyebabkan dia nak sujud. Tak boleh, tersungkur melentang dia. Orang yang beriman semua sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala, hei hambaku, ya ibadi, ana rabbukum, irfa'u ru'usakum. Hei hamba-hambaku, akulah Tuhan kamu, angkatlah oleh kamu akan kepala kamu. Angkat kepala kamu. Maka sungguhnya kata Allah Ta'ala, telah kami ganti, yakni telah kami jadikan ganti tiap-tiap seorang daripada kamu, hei yang beriman, daripada Yahudi dan Nasara, mereka masuk ke dalam neraka. Kamu tak masuk neraka. Mereka hak sembah selain daripada Allah ni masuk ke dalam neraka, kekal abadan, selama-lama, abadan wa abada, selama-lama kekal dalam neraka. Maka mengangkatlah oleh mereka itu setelah mana Allah Ta'ala perintah supaya angkat kepala, mengangkatlah oleh mereka itu orang yang beriman akan kepala mereka itu umat ini, umat yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dan yakni hal keadaan muka mereka itu orang yang beriman terlebih sangat putih daripada embun. Yakni nak ceritakan cantiknya rupa paras orang yang beriman tadi. Putih, comel, loteng dan cemerlang cahayanya. Lawa-lawa, berseri muka dia tadi, orang yang beriman. Dan dihitamkan akan segala muka orang kafir. Ada puak-puak orang kafir hak sembah-sembah selain daripada Allah Ta'ala tadi, muka jadi hitam. Orang beriman, muka berseri-seri. Dan berkata orang yang mukmin, orang yang beriman tadi, engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami. Ini Allah Ta'ala hak tak sama dengan makhluk tadi tu lah. Hak tak serupa dengan makhluk tadi. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu di akhirat kelak. Engkaulah Tuhan kami. Maka sahut ia Allah. Maka sahut ia Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, ahlan bikum. Allah Ta'ala ucap kepada orang yang beriman tadi, sila. Sila. Artinya dapat keluasan dengan kamu. Kalau kita bahasa Arab, sila. Sila. Ahlan. Maka diberi tiap-tiap seorang akan nurnya, nur Allah Ta'ala atas qadar amalannya. Yakni diberi cahaya kepada orang yang beriman tadi, dipakaikan cahaya mengikut qadar amalan masing-masing lah. Dan mengikut suruhan dan atas qadar amalannya dan mengikut suruhan. Atas qadar amalannya, titik situ. Dan mengikut suruhan orang yang beriman tadi. Ikutlah suruhan Allah Ta'ala. Seterusnya apa dia? Dan dibentangkan bagi mereka itu, umat yang beriman tadi, dibentangkan siratal mustaqim. Di atas jahannam, di atas mulut neraka. Ni
nak bersiap sedia pula untuk meniti titian sirat tadi. Itu ujian di padang mahsyar tadi. Nak tahu beriman ke betul-betul beriman ataupun tidak. Seterusnya, next lah. Beberapa destinasi yang mana setelah daripada di padang mahsyar tadi ada mizan dan sebagainya. Kemudian ke siratul mustaqim. Yang mana sirat, titian sirat ni di atas mulut api neraka Jahannam. Maknanya orang yang tergelincir kaki di jambatan titian ini yang ada kalalib. Kalalib ni maksudnya ada pencakuk-pencakuk. Siapa hak tak luluh ni, maka masuk dalam neraka. Hak mana hak ada dosa-dosa, dia beriman masuk, ada dosa, bawa dosa tidak terampung, tak bertaubat pada Allah Ta'ala, meniti di atas titian sirat tadi, dikait oleh kalalib. Ada pencakuk-pencakuk, jatuh, terjunam ke dalam neraka Jahannam. Bawah ni neraka Jahannam, atasnya titian sirat. Hak orang kafir tu duduk bawah lagi tu. Kerana neraka tu ada 7 tingkatan. Ada 7 tingkatan. Hak paling atas ni neraka Jahannam. Inilah hak orang yang beriman, hak buat dosa berada di neraka Jahannam ni. Kemudian hak bawah daripada Nur tu banyak lagi neraka tu. Banyak lagi neraka tu. Hak ni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah. Maka meniti di tiang sirat. Hak mana ada dosa sedikit sebanyak tadi, hak bawa dosa tidak bertaubat pada Allah, maka terjatuhlah dia dalam neraka. Na'udzubillah. Bertaubat pada Allah. Allah Ta'ala beri peluang kepada kita umur ni. Boleh kita duduk nafah. Taubat pada Allah. Dosa-dosa kita bersihkan. Jangan bawa dosa ke negeri akhirat, jangan. Tak padan. Hak dosa kita buat tadi sekejap je. Kalau kata nikmat sekejap je. Ikut nafsu kita suka sekejap je. Tak padan dengan seksa neraka. Hak sekejap neraka sehari 1000 tahun, tuan-tuan. 1000 tahun. Sehari akhirat 1000 tahun dunia. Kira. Kalau bawa dosa, takdirlah sikit je dosa. Sehari je duduk kat sana. Contoh, sehari 1000 tahun hari dunia. Na'udzubillah. Tak mati. Bukan kata di azab tu mati. Kalau kira mati, pakai kira tak ada lah. Tak apalah. Selesai situ. Tak selesai. Tak mati. Duduk dalam azab tu tak mati. Na'udzubillah. Moga-moga Allah Ta'ala lindungi kita daripada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dibentangkan bagi mereka itu umat yang beriman tadi siratul mustaqim, di atas Jahannam, di atas mulut Jahannam, neraka Jahannam. Lalu tu maka adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka adalah Nabi Mustafa dan segala umatnya, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah yang pertama-tama orang yang lalu di atasnya, di atas titian sirat. Walaupun kita umat yang terakhir dibangkit oleh Allah Ta'ala, akan tetapi kitalah yang pertama-tama sekali akan lalu di titian sirat, akan dibicarakan dan sebagainya. Inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kat situ, faidatun, ketahui olehmu bahawasanya jika didapati di dalam Al-Quran. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam, jazakumullahu khairan jazak. Terima kasih banyak-banyak kepada ibu-ibu, para penonton, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan kita pada malam ini, insya-Allah kita akan bertemu pada episod esok hari bagi kita meneruskan pengajian kita yang seterusnya. Jadi ada Ustaz Al-Fadhil Ustaz Mubi kita tadi tanya berkaitan dengan tentang hadis tersebut. Jadi hadis itu kita kena rujuk kepada kitab hadis lah. Cuma perkongsian dalam kitab kita yang dikarang oleh Tuan Guru Baba Abdul Rahman, antara petikan beliau ini adalah di dalam kitab Fathul Majid. Ada tercatat di dalam kitab Fathul Majid
yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala. Kisah-kisah cerita tadi juga ada dalam kitab Fathul Majid dan kitab-kitab yang lain. Kitab-kitab Arab yang lain ada sebut kisah tersebut. Cuma kalau kita nak takhrij hadis kita nak tengok hadis matan dia, itu kita kena rujuk dalam kitab-kitab hadis yang lain. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.